Jom pergi Hat Nyai, kita naik public transport. Untuk kali ni, aku masuk Hat Nyai daripada border Padang Besar. Sebelum ni aku selalu naik train. Tapi kali ni nak naik public transport pula. Kita akan masuk dekat ICQS ni. Aku daripada Seremban, drive terus sampai dekat sini. Korang jangan parking dalam ni tau. Sebab parking ni kebanyakannya untuk staff-staff kerja ICQS. Korang kena parking dekat luar. Yang kereta banyak-banyak tu, diorang masuk Thailand dengan kenderaan sendiri. Bila dah parking dekat luar, aku jalan kaki masuk dekat ICQS ni untuk cop pasport. Lepas korang cop pasport, korang akan perasan dekat depan-depan ni ada orang tunggu, van dengan motor. Kalau korang ada bawa luggage, korang sesuai naik van. Tapi disebabkan aku bawa backpack je, aku naik motor. Oh ya, van dan motor ni dia bukan terus bawa kita pergi Hat Nyai tau. Dia cuma bawa kita pergi immigration Thailand sana untuk cop pasport. Kalau naik motor, RM5 je. Kalau korang tak nak naik motor dengan naik van ni, korang boleh je jalan kaki. Tapi masalahnya itulah, dia agak jauh jugalah. Apa yang best kalau naik motor? Dekat sini memang selalu sangat jam. Sebab banyak kenderaan keluar masuk dekat border Padang Besar ni. Macam yang aku kata tadi, boleh je nak jalan kaki. Tapi berpeluh lah sikit. Lagi-lagi kalau yang bawa luggage tu. Kalau backpack, okey lagi. Oh ya, sementara dekat sini, diorang masih lagi boleh terima duit RM1 lah. Sebab waktu ni aku tak tukar lagi duit. Aku ingatkan nak masuk dalam nanti baru tukar duit. Nasib baik pakcik ni dia terima juga duit RM1. Okay, kita pun dah sampai dekat border Thailand. Dah ready untuk cop pasport masuk. Yang mana tak isi lagi arrival card Digital Thailand, kita boleh je isi masa sebelum masuk. Tak ada masalah. Lepas cop pasport, memang akan ada orang jual SIM card kat sini. Bolehlah terus beli. Tak payahlah susah-susah nanti dah. Disebabkan aku tak tukar duit lagi, dekat area immigration Thailand ni ada money changer. Korang kena keluar daripada kawasan immigration, pergi belah kanan, korang terus saja jumpa benda ni. Korang jalan depan sikit, korang akan jumpa money changer tu. Aku tak tahulah dekat sini murah ke mahal, tapi aku tukar je sebab memang tak tukar langsung duit dan malas nak fikir. Lepas korang tukar duit, korang pergi balik dekat bangunan immigration Thailand tadi. Seberang je jalan tu untuk kita tunggu public transport pergi dekat Hat Nyai. Dari Padang Besar pergi Hat Nyai lebih kurang dalam 45 minit, sejam macam tu. Kalau dekat Malaysia, kita macam public transport kita bas lompat-lompat kan. Dekat Hat Nyai ni dia tak ada bas lompat-lompat. Dia ada van je. Ini dikira macam dia punya bus station lah. Daripada Padang Besar nak pergi Hat Nyai hanya 70 baht sahaja seorang. Murah kan? Dekat sinilah kawasan kita menunggu public transport tu. Tiket korang boleh terus beli dekat kakak ni, kat dalam pondok ni. Masa tunggu van tu lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit macam tu lah. Aku baru nak naik, sekali van dah penuh. Ingatkan aku kena tinggal je, rupanya aku boleh duduk kat depan. Very the VVIP. Tempoh perjalanan naik bas dengan naik train lebih kurang sama je. Sebab setiap kali pergi Hat Nyai, aku selalu naik train je. Ini memang first time aku naik public transport dia. Sepanjang perjalanan, dia punya pemandangan dia memang sangat berbeza dengan naik train. Kita akan banyak lalu kawasan kampung. Van ni dia akan berhenti dekat terminal Hat Nyai. Korang boleh je suruh driver stopkan korang kat mana-mana yang korang nak. Aku dengan kawan aku stop dekat Sentra Hat Nyai. Sebab nak makan, dah lapar. Kita sampai sini pun dalam tengah hari macam tu. Untuk trip kali ni kita memang nak pergi jauh. Taklah jauh sangat, maksudnya pergi Songkla lah. Bukan nak pergi dekat Hat Nyai je. Aku dengan kawan aku nak pergi satu tempat yang orang Malaysia tak ramai pergi. Aku rasa memang tak ramai juga yang tahu tempat ni sebenarnya. Untuk first stop, kita orang datang dekat sini. Sebab ada tengok dekat video TikTok, diorang kata cantik untuk OOTD kat sini. Kalau pandai cari angle, memang cantik lah. Disebabkan kawasan ni bukan tempat tumpuan pelancong, dia agak bersemak sikit. Bila korang datang sini, jangan terkejut lah. Tempat dia tak seindah mana. Nak singgah sekejap untuk bergambar boleh lah. Kemudian kita orang terus bergerak pergi dekat satu lagi tempat yang tak ramai pelancong Malaysia sampai. Pada aku tempat ni sangat cantik. Dia lebih kurang macam dekat Penang, dekat Melaka. Ada banyak sangat bangunan-bangunan bersejarah. Kalau korang pergi Hat Nyai, jangan lupa singgah kat sini. Buat korang yang nak jalan-jalan bawa family, ada anak kecil, memang sangat tak sesuai lah kalau nak naik public transport. Korang boleh join kami punya trip. Kita naik van daripada Seremban terus sampai Hat Nyai. Tak payah turun-turun dah. Turun pun untuk cop pasport saja. Yang mana join trip kami akan bawa terus ke sini. Zaman dulu-dulu, kawasan kat sini dia jadi tempat tumpuan. Sebab dia dekat dengan laut. Tapi lepas Hat Nyai naik, dibangunkan Hat Nyai, semua aktiviti ekonomi pindah ke sana. So dekat kawasan sini dia dah jadi tempat pelancongan sahaja. Dekat sini memang pada aku sangat tenang, relax saja. Tak macam Hat Nyai yang sangat busy dengan kenderaan ke sana sini, dengan bunyi hornnya. Kalau korang tahu nama tempat ni, cuba komen.